Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya masa yang sama juga, iaitu hari Rabu 1 Julai 2026 Masehi, bersama dengan sekarang dah pukul 8 malam. Tepat pukul 8 malam, jadi sudah berubah tarikh daripada 15 Muharram kepada 16 Muharram 1448 Hijriah. Okey, seperti biasa sekarang ni seperti biasa video daily report kita untuk hari ini. Kemarin lepas pada video daily report kemarin saya tak pergi ke mana-mana kemarin tak. Tak pergi ke mana-mana. Lepas tu lepas Isyak dari pukul 8.30 baru saya keluar pergi kedai Fikri. 9 dari pukul 9.30 baru keluar pergi rumah Fikri. Fikri minum-minum anda seperti biasa. Makan sarapan pula dah. Minimal seperti biasa. Lepas tu Facebook lah. Lepas tu balik dah upload beberapa video. Lepas tu balik dari pukul 11.30. Tidur dari pukul 1.30. Bangun pada pukul 50 minit pagi. Bangun terus mandi semai subuh, makan sarapan. Lepas tu pergi kedai Fikri minum pagi seperti biasa. Lepas tu pergi pak kerja lah. Inilah hari ni siap kerja ni. Lepas tu saya sempat makan nasi lah di kedai tu. Kedai sebelah dia tu. Pemain lah kedai main tu kan. Ini dah siap dah. KJL tu 3 hari tu. Tidak 3 hari, mana 2 hari setengah lah. Pukul 1 siap dah. Ada pukul 1 siap dah. Lepas tu makan tu sudah siap makan tu sudah molek. Sebelum pukul 1 dah 12.50 kita dah siap. Lepas tu tengah makan tu, lepas dah makan tu sudah molek lah klik tu. Zuhur. Masuk azan Zuhur. Masuk waktu Zuhur. Saya pun klik tu terus balik ke rumah. Mandi semai Zuhur. Makan dah kan. Saya pun mesej balik ke WhatsApp ke tu, kurier tu nak hantar barang Shopee tu. Supaya hantar di rumah Kak Long saya lah. Saya pun pergi pick up barang tu situ di rumah Kak Long saya. Saya review tadi tu kan. Ada 3 barang tadi tu. Baju macam matu mana merah tu kan. Saya budak 3 tahun tu. Frederiki tu. Saya terus pergi sampai kepada Akil yang 3 tahun. Masuk umur 3 tahun dah. Pada 25 Mei baru ni tertinggal. Tak termasuk dari senarai hak tahun lepas. Padahal tahun lepas dah bagi dah. Lupa masuk. Dia tak ingat lah. Edisi Mei tu tak complete dah. Padahal tahun lepas tu dia tahun lepas lagi dia berdaftar. Pendaftaran baru tu. Lepas tu sesar tu. Saya pun belum tu saya hantar barang tu dulu. Atas madam barang dagang yang saya dalam masuk saya sebut dalam video review tadi. Pergi hantar tu barulah saya pergi ke rumah Akil tu. Lepas tu saya pergi ke pasar malam pula. Hari ni Rabu kan, pasar malam tu hujan, tak ada cuaca, tak comel mana, tak cosplay lah. Maskot pun tak ada. Hujan-hujan ni tak ada. Lepas tu saya pun balik tu singgah kedai Fikri seperti biasa, minum petang. Lepas tu sedang nak balik, on the way balik tu azan maghrib. Lepas tu sembahyang maghrib. Lepas sudah mandi tu sembahyang maghrib tu terus naik ke sini lah. Pukul 8 ni buat video daily report ni. Okey, saya sekali saja untuk video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.